Tapi disebabkan aku lepak rumah, ni aku kenalan ni sepupu aku. Okay, hi, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. It's me, Ikali here. Sebab apa aku terberhenti tadi? Sebab aku dah lupa dah macam mana intro aku punya YouTube. Lama sangat aku tak buat. Lepas tu malam ni sebenarnya tak ada plan pun nak buat YouTube, nak buat video ni lah. Tapi disebabkan aku lepak rumah, ni aku kenalan ni sepupu aku. Okay, ada lampu lain terpadam. Mungkin habis bateri ke apa lantak dia lah. Disebabkan aku lepak dengan sepupu aku, so adalah cerita yang terkeluar daripada mulut dia, mulut kita orang kan. So, aku cakap, hang tak payah cerita, hang stop saja. Kita terus buat video je senang. Sebab aku pun dah lama tak buat video kan, so ni aku rasa macam peluang lah. So kalau hampa nampak macam set gelap, set cerah, ada satu lampu dekat bawah ni. Lampu tu dia pakai solar, so kemungkinan dia padam. Kita pun tak tahu sebab apa kan. Aku tak nak cakap gangguan ke apa. Lantak kat dia lah. Dia nak padam ke, dia nak on ke, lantak dekat dia. Okay, so ni sepupu aku. Kenalkan diri dulu. Hai, saya Fasbi. Saya sepupu Ika. Duduk di Kajang. Pengalaman tu orang kata nampak tu tak banyak lah. Semua orang kata biasa mengalami dalam circle-circle macam tu saja. Orang yang kena rasuk macam tu. Pengalaman nampak tu tidak pernah lah. Tapi orang kata pernah pengalaman yang orang kata macam mana? Kawan kena rasuk, gangguan dekat rumah, macam-macam lagi. Masa pengalaman saya jaga arwah mak dulu. So banyak pengalaman yang saya boleh kongsikan dekat sini. Cuba hang ke sini sikit. Macam aku tak nak bagi kawan pula Okay, so dia sepupu belah arwah ayah aku lah. Kiranya arwah mak dia adik ayah aku. So kiranya kami pertalian darah tu kuat lah. Okay. Memanglah aku ada nama pun sepupu. Ya ni padam on aku lempang lagi. Okay. So minta maaf lah kalau hampa rasa video ni macam tak ready, macam aku pun tak bersiap apa, duduk santai macam ni je. Sebab memang kita nak buat santai-santai sahaja. Sekejap. Lampu dia macam ni tak hampa. So aku tak tahu kenapa dia on, dia off. Sebab kalau ikut kan memang on saja. Okay, kalau aku tutup ni dia menyala ke tak? Okay, ni memang tak menyala lah. So dia first ada slow, kedua dia lagi slow, ketiga dia memang terang. Tapi aku tak faham kenapa dia on off. So aku expectation aku mungkin sebab dia solar kan, mungkin lama tak charge ke apa. Macam tu je lah. Alright, so hari ni Han nak cerita pasal apa dulu? Okay, hari ni pengalaman aku dekat rumah lama lah sebenarnya. Oh, rumah lama. Okay, untuk pengetahuan apa, kami duduk dekat Taiping, Perak. Tapi Han tak nak bagi tahu kan kawasan mana rumah Han. Okay. Rasa tak perlu. So kawasan rumah tak kisahlah Ayak Kuning ke, Taman Semarok ke, Simpang ke, Muntin ke, Port Well ke. Kami tak nak cerita dekat mana, cuma kami akan cerita kawasan rumah tu saja. Sebab kita tak tahu, mungkin ada keturunan owner rumah tu tengah tengok ke, ataupun owner rumah tu sendiri yang tengah tengok ke, kita pun tak tahu. Sebab yang ni bukanlah kata kita nak buka aib dia, tapi kita cuma nak share cerita sahajalah. Alright, so aku rasa Han dah boleh start dah cerita Han, sebab ramai nak dengar Okay. Pengalaman pertama aku nak share dalam dengan orang semua. Dulu aku duduk dekat satu kampung ni tau. Aku dengan arwah mak aku, kita orang menyewa dekat kampung ni. So aku rasa tak perlu mention kot nama kampung ni dekat mana dan area mana. Sebab macam Ika cakap tadi, tak nak kacau privasi owner rumah tu. Okay. Rumah ni macam dalam satu kampung tu, rumah ada jarak rapat-rapat kan. Okay, rumah kita orang ni terpencil sikit.
dia di dalam kelapa sawit. Hanya sebuah tu je rumah kita orang. Okay, pengalaman pertama aku, mula-mula tu kita orang duduk tak ada masalah apa pun. Cuma ada satu hari ni member aku minta tolong. Dia macam buat paranormal macam ni lah. Aku ikut dia. So dia tanya aku lah, dekat kawasan mana yang orang kata macam best untuk buat benda-benda tu semua kan. Untuk So explore. aku, orang kata aku tak banyak tahu sangat kat tempat tu. So aku bawa satu tempat saja. Dan rasa satu tempat tu pun rasa tak payah mention kot sebab tak nak kacau ni jugalah. Tak nak orang serbu tempat tu lagi. Betul. So aku boleh cakap dia hanya satu flat perguruan yang dah tinggal lama dah. Okay. Pada mula cerita dia, aku dengan kawan aku ni pergilah untuk floor tempat tu. Apa yang kita orang boleh dapat dekat tempat tu. So bila kita orang pergi, permulaan dia, kita orang masuk tau. Bila kita orang masuk, memang kita orang tak nampak apa dalam footage tu pun. So bila kita orang masuk, aku dah jadi macam rasa macam tak sedar hati lah. Aku cakap dengan kawan aku tu, aku cakap macam ada something yang tak kena kat tempat tu. So aku macam cuak lah juga, rasa macam nak keluar. Tapi dia kata kat aku sikit lagi. So dia tak dapat benda apa yang dia nak. So hampa pergi berdua je lah masa tu? Masa aku pergi tu aku pergi berdua saja. No, berdua. Masing-masing sama-sama tak ada pengalaman bab benda ni pun semua. Orang kata umpama macam bidan terjun, saja pergi cari, orang kata nak tengok dia punya ni lah. Apa yang boleh dapat dekat rumah flat tu. Lepas tu bila kita orang keluar daripada bangunan tu, kita orang check balik semua footage tu hilang. Sedangkan kita orang dah record dah benda tu. Kita orang dah record dah benda tu. So kawan aku macam bad mood sebab orang kata kita orang dah floor dah jauh kot. Takkan kita orang nak pergi kali kedua kan. Orang macam kali pertama pun dah rasa macam-macam rasa. Takkanlah nak pergi kali kedua. Tapi sebab member aku ni dah tak dapat bahan, so orang kata kita orang terpaksa juga pergi untuk kali yang kedua. Kali kedua. Quarters perguruan tu besar lah. Bertingkat-tingkat dia ke? Ada, betul. Tak silap aku dia ada bertingkat-tingkat. Berapa tingkat aku tak pasti. Tapi cuma dia ada 3 blok. A depan, B lepas tu C tepi dia. Okay. So aku nak menyampuk. Quarters guru tu pasal apa dia kosong? Ada cerita dia sendiri ke macam mana? Pada permulaan kita orang nak pergi, masa kita orang nak pergi buat ni lah, buat shooting video tu, kita orang adalah isi tanya orang dekat taman tu. Okay. Orang kat taman tu cuma cakap, orang kata counters tu dah lama tinggal. Sebab dia wallahualam lah, ini aku dengar cerita daripada orang lah. Ada satu family ni, cikgu lah, laki dia cikgu. So mungkin dia ada bergaduh ke dengan laki dia pun semua, dia bunuh anak dengan bini dia. Okay, lepas tu last kali dia gantung diri. Itu saja dekat rumah tu. Dia tu bila flat tu dah jadi macam ada gangguan macam tu pun semua. So seorang-seorang pindah daripada situ dan biarkan flat tu terbiar macam tu je. Itu flat tu dah jadi usang macam tu. Apa ni, kiranya tempat tu memang ada orang duk pergi buat paranormal ke, ataupun masa tu tak famous lagi pasal paranormal ni ke? Sebab benda ni cerita ni lama dah lama dah. Masa ni umur aku dah 21 macam tu. Yalah. So benda ni dah 9 tahun lepas. So kita orang rasa tak ada. Benda ni tak ada sebab bila dia tanya macam tu, sebab aku pun duduk dekat area situ. So aku adalah pergi rounding semua. So aku tengok tempat tu macam boleh buat buat benda tu lah. Ya betul. So kita orang pergi terjah macam tu dan kita orang dapat kali kedua kita orang pergi tu memang dapat bahan dia. So ada bahan-bahan tu pun semua. Dia buat live ke dia buat rakaman? Dia buat rakaman. Ada satu buat rakaman. Okay, masa kita orang pergi kali kedua tu, kita orang pergi bertiga. Bertiga pula? Sepupu aku, dia dengan aku. Bukannya pergi masa hampa keluar daripada tu, bukanlah kata hampa check footage lepas keluar pada situ. Hampa tunggu balik rumah. Balik rumah, bila check footage dekat rumah dan footage gambar semua hilang. Dekat dalam phone tu. Okay, lepas tu macam aku cakap tadi, dia nak bahan. So kita orang terpaksa kena untuk pergi kali kedua. Dan kita orang ajak teman lelaki seorang.
pergi kali kedua malam tu juga ke hari Malam lain? besok. Oh, malam besok. Ya. So maknanya malam besok tu pergi 4 orang? 3 orang. 3 orang, sepupu lagi seorang tu lelaki? Betul. Okay. Lepas tu bila kita orang pergi bertiga tu, memang ada dengar macam-macam dekat blok. Masa first kita orang pergi tu, kita orang pergi depan tu je. Kita orang tak pergi ke blok B dengan C sebab jarak A dengan B, C tu agak jauh sikit sebab tengah tu ada laluan dia kan. So agak jauh sikit ke belakang. Tapi malam kedua tu kita orang floor sampai ke hujung. Explore sampai ke hujung. Ya, betul. Explore sampai ke hujung, pusing balik. Memang betul. Dan benda tu ada, orang kata ada bahan dia. Dapat gambar orang tu. Dapat video. So dia adalah video dekat bangunan sebab dia jenis tangkap gambar mesti video tu. So dapatlah kat footage video tu. Lepas tu ada gambar, setel gambar tu dapat juga. Balik daripada habisnya ni, dia dah balik ke Penang. Member aku tu dah balik ke Penang. Dia orang Penang. Ya. Bila dia balik ke Penang, aku pun baliklah tempat aku. Start pada kejadian tu, macam-macam jadi dekat rumah aku. Tempat yang aku duduk. Aku dah berubat merata dah. Macam-macam. Orang kata yang ikut aku ni Hang Sui. No. Okay. So first cerita aku nak cerita pasal rumah aku, berbalik pada rumah aku balik tadi. First cerita kawan aku Okay. Rumah aku ni aku duduk dengan arwah mak aku. So ramai kawan-kawan aku yang datang lepak apa semua sekali apa semua. Kadang-kadang dia orang tidur kat situ. Adalah tinggal baju apa semua. Okay. Member aku datang untuk ambil baju. Okay. Dia tanya aku, nampak tak baju aku? Aku cakap, baju warna apa? Dia kata baju warna biru. Aku cakap tak nampak. Kau pergilah naik. Rumah aku ni dia ada 2 tingkat tau. Rumah papan, 2 tingkat rumah papan dulu. Okay. Kira bahagian dapur tu itulah ruang tamu aku. So atas memang kita orang buat bilik Lepas tu aku cakap pergilah atas cari tengok apa ada ke tak baju tu. Okay, dia naik atas kali pertama. Dia kata tak ada pun, dia kata macam tu. Baju aku. Lepas tu aku cakap kau tinggal kat mana baju tu kan? Han tinggal kat mana baju tu? Lepas tu dia kata ada. Dia kata sebab kat rumah tak ada. Dia kata aku rasa ada kat rumah hang ni. Okay. Lepas tu kali kedua dia naik atas, aku dengar bunyi gedebuk. Okay, aku berdua, aku masa dia datang tu aku berdua dengan member aku. Tengah duduk makan lah kan. Bila dengar bunyi gedebuk tu, aku tengok member aku tengok aku. Aku cakap, aku panggil nama dia L. Nama samaran nama dia L. L, okay aku cakap macam tu kan. Lepas tu, hang okay kat atas tu? Aku cakap macam tu. Ada tak baju hang? Tiba-tiba aku dengar bunyi menilai. Macam tu. Mampus. Lepas tu lepas aku dengar macam tu, aku tinggalkan makanan aku lari. Aku ke depan, aku rasa macam mana nak buat, tahu? Macam mana nak buat sebab aku tak ada pengalaman bab ni, tahu? Yalah, duk tadi kena rasuk pula. Lepas tu aku lari keluar rumah. Aku telefon mak aku. Aku cakap, "Mak, tolong L ni dia kena rasuk ni." Mak tanya aku lah, "Hampa ada kat mana?" Dia kata macam tu. "Ni ada kat rumah ni." Aku cakap macam tu. Lepas tu mak aku balik. Lepas mak aku balik, kau bayangkan dia dekat atas tu, tengah orang kata macam aku tak boleh nak buat, merangkak ke belakang macam tu badan dia. Dia ke belakang macam tu. Macam backflip tu tapi dia merangkak. Lepas tu mak aku pun naiklah atas. Aku tak tahulah mak aku baca apa, dia suruh aku ambil air apa semua. Mak aku rinjis. Mak aku tanya, "Siapa kau?" Dia tak nak bagi tahu. Dia macam tu. Aku tak boleh tu. Aku tak boleh. Lepas dia tu, mak aku inject air tu, mak aku macam tampar lah nak bagi dia sedar kan. Lepas dia macam macam tu. Kayak pula. Lepas tu mak adalah baca apa semua, mak aku suruh pegang kaki dia lah. Aku baru nak grab kaki dia tergajangnya pintu tu. Kau bayangkan papan tu boleh jatuh 3 papan. Orangnya kecil je lah. Orang dia kecil je. Kau bayangkan dia
terajang pintu tu, pintu kayu tu boleh, dia terajang pintu tapi yang papan yang jatuh. 3 papan, 4 papan macam tu. Masalahnya dia tak ada kena-mengena pun masa hampa pergi buat tu kan? Tak ada. Cerita dia sekarang ni, siapa saja yang datang kat rumah tu, mesti akan nampak ataupun kena gangguan. Kiranya nampak dan kena gangguan lepas hampa pergi buat benda tu. Betul. Okey, masa tu mak tak tahu lagi hampa pergi buat. Mak aku tak tahu lagi. Aku tak berani lagi masa tu nak cakap dengan dia. So bila dah jadi macam tu, dan dia pun orang kata dia dah sedar, dia pergi berubat apa semua. Mak aku ni dia macam ada naluri tau. Dia ada insting. Dia macam dapat rasa sesuatu benda yang tak elok aku buat dekat luar. Tapi masa tu aku tak mengaku. Lepas tu aku tak nak mengaku je. Lepas tu keesokan orang kata keesokan hari tu aku tanya member aku okey ke tak okey. Lepas tu dia cakap kat aku cuma dia nampak macam ada satu kelibat nak naik atas dia lah. Cuma orang kata lepas pada kejadian tu dia dah tak ingat apa dah. Dia sedar-sedar memang kita orang keliling dia masa tu. Itu orang kata kejadian yang pertama lah. Okey. Kejadian yang kedua pula. Okey, rumah yang sama juga. Berlaku dekat sepupu aku, kakak sepupu aku. Dulu kita orang dia selalu bawa kita orang macam jalan-jalan lah, keluar malam apa semua kan. So dia akan pick up kita orang kat rumah lah. Dia akan parking dekat depan rumah kita orang. Sebab kalau nak ke depan tak boleh kan, dia akan parking dekat rebayam tepi tu lah. Sebab rumah kita orang bawah tu ada rebayam. Okay. Dia parking kat rebayam tu, dia tunggu, masa tengah tunggu kita orang, dia tutup lampu. Okay, dia tutup lampu. Lepas tu aku cakap, dia telefon lah kan, tanya lambat lagi ke apa semua kan. Kita orang lambat lagi apa semua. Okay, tak apalah, mungkin dia rasa seram sejuk kot. Dia buka lampu. Benda tu ada kat depan mata dia. Bertaring guys. Benda tu macam mana rupa dia? Dia tak cerita macam mana dengan kita orang. Cuma dia kata dia boleh balik tu sebab dia kata dia nampak benda tu bertaring. Start pada kejadian tu, dia pun dah tak berani dah. Kalau macam kita keluar dengan kita orang yang kena keluar ke depan. Jalan raya tu. Sebab dia dah tak berani dah nak masuk rumah kita orang. Lepas kejadian tu. Masa yang dia buka lampu, dia nampak tu, dia terus balik ke? Dia terus balik. No, tak jadi keluar. Lepas tu apa tak tanya kenapa? Dia cakap yang dia nampak benda tu dekat mak aku. Oh, okey. Itu kejadian yang kedua. Ini semua kena part daripada orang kata siapa yang datang lah. Kejadian yang ketiga, masa tu rumah kita orang tak ada rumah. Kita orang tak ada rumah masa tu. So masa keadaan tu hujan renyai-renyai macam tu. Lepas tu kawan aku datang kira macam kita orang nak lepak lah macam tu kan. Mak aku pun kerja masa tu aku kerja balik pukul 3 aku cakap. Masa tu dia datang dalam pukul 1 lebih macam tu. Aku cakap tunggulah dekat rumah dulu. Aku cakap kan. Aku bagi tahulah kunci dekat mana apa semua kan. So dia masuk, dia lepak, dia tengok TV. Okay. Ruang tamu aku, kan aku cakap tadi ruang tamu include dengan dapur kan. So dekat bahagian reban ayam tu dia nampak lah sebab kat situ ada cermin. Okay, masa tu hujan renyai-renyai. Member aku cakap dia tengah tengok TV. Dia nampak ada satu lembaga tengah bercangkung sambil makan telur ayam. Macam tu. Dia telefon kita orang suruh balik cepat-cepat. Sebab masa tu dia seorang kat rumah. So aku cakap aku tak boleh nak balik lagi. Sebab orang kata aku tak habis shift aku lagi kan. Balik pukul 3 pagi? Ya, tak, 3 petang. Benda tu kejadian tu masa tu tengah hari. Ya. No, tengah hari. Ya, masa tu hujan renyai-renyai. Aduh. Benda tu dia kata bukan berdiri pun, dia bercangkung. Dia nampak macam kan cermin bila tutup dia nampak kelibat orang lalu ke apa kat belakang. Tingkap nakor ke macam mana? Tingkap yang dia tingkap dulu, tingkap cermin. Ya, sekeping-sekeping tu kan. Tu tingkap nakor. Tingkap nakor sekeping tu. Dia tutup. Bila bertutup kan nampak kelibat orang lalu kat situ kan. So dia nampak benda tu bercangkung dan makan telur. Gitu. Aduh, lepas tu dekat rumah tu memang orang kata banyak macam-macam kejadian lah. Sampai kita orang macam ada pernah berubat. Cuma orang tu cakap benda tu sebenarnya orang kata dah jadi tempat dia. So kita orang halau banyak kali pun still tak boleh juga. Saya pernah minta tolong arwah bapak dia untuk ubat kat rumah tu.
Tapi orang kata benda tu kuat Dan benda tu semua kita orang boleh cakap masa kita orang berubat, orang yang berubat tu cakap benda tu langsung yang kita orang buat balik tu. Tapi semua kejadian ni lepas hampa pergi buat paranormal tu. Betul. So, Sebab orang kawan aku yang buat paranormal tu pun dia cakap lepas dia balik Penang tu mak dia malam sebelum sehari dia balik yang masa dia balik tu mak dia kata bangun pagi tu dapur berkecah. Macam kau tahu tak, macam sesuatu orang kata macam anjing tengah cari makan berkecah. Berselerak. Lepas tu orang kata belakang ni macam ada bekas cakar. Tapi yang depa kata pergi berubat yang kata rumah tu jadi tapak tu, maknanya yang dekat situ pun ada lah maknanya. Dekat rumah tu pun memang dah ada kawasan rumah tu macam tu. Okey, dekat kawasan rumah tu pun ada sebenarnya. Sebab tu saya macam nak cakap takut terbuka aib pula kan. Okey. Tuan rumah tuan rumah tu adalah marah mak saya dia. Dia cakap anak hang balik apa ni? Dia cakap macam tu dengan aku. Anak hang balik apa ni? Kau tahu tak anak kau tu makan aku punya benda? Punya makanan. Okey, cerita dia tuan rumah tu pun dia ada bela hantu raya juga. Sebab kita orang duduk dekat kawasan orang kata kelapa sawit. Kalau betul-betul kalau pergi pun memang masuk dalam hutan. Rumah kita orang je sebiji kat tengah-tengah tu. Rasa kau pernah pergi kot? Pernah, tapi rumah dia dengan jalan orang kata jalan besar lah. Dia tak dalam mana. Tapi dalam kelapa sawit lah. Orang kata cuma kalau kita orang dikelilingi oleh pokok-pokok kelapa sawit. Orang kata kalau jalan kaki tu mungkin dalam 3 minit sampailah jalan besar. Tapi orang kata bila malam tu kalau dah gelap memang tak nampak jalan lah. Sebab daripada rumah tak nampak pun jalan besar. Betul. Kan. Sebab kelapa sawit keliling. Tapi memang rumah dia sebiji je lah kat situ. Kalau aku takut lah juga. Betul. Sebab masa tu pun orang kata kita orang pun bila jadi kejadian macam tu, macam-macam sangat jadi, kita orang dah try berubat macam-macam tempat dah. Kita orang dah pergi Darul Syifa, kita orang dah minta tolong Bapak Ika. Pun orang kata benda tu kuat tau sebenarnya. Last way tu kuat sebenarnya, tengah mencari tuan baru. So bila dia dah makan makanan tuan rumah saya punya, itulah dia hidangkan ke hantu raya. Jamuan untuk benda tu lah. Untuk benda tu. So dia rasa macam dia naik angin lah. Dia naik angin, dia jumpa mak saya. Dia kata, anak hang bawa balik apa ni? Anak apa benda tu dah makan makanan belaan dia lah. Dia kata macam tu. Lepas tu mak saya kata, anak aku bawa balik apa? Dia mak aku tanya macam tu. Kau tahu tak anak aku bawa balik langsung dia kata macam tu. Habis aku punya hantu raya ni makanan lah, dia ambil makan. Masa tu situasi tu, saya tak ada kat situ. Mak saya yang cerita. Lepas tuan rumah tu datang seorang, itu yang punca mak saya tahu tu sebenarnya. Kantor kat situ. Tu saya pun cakap lah dengan dia. Sebenarnya saya ikut kawan saya buat paranormal ni apa semua kan. Saya cerita A to Z lah. So mak saya ikhtiar untuk berubat rumah tu. Tapi stay benda tu orang kata tak nak pergi lah. Tak nak pergi daripada rumah tu. Stay nak duduk kat rumah tu. So bila setiap kali orang datang jadi macam-macam dekat dia orang, kita orang pun macam ambil tindakan untuk pindah. Tapi dia memang kacau orang yang datang rumah tu saja ke, ataupun hang duduk kat rumah dengan mak pun kena juga? Macam kalau dululah mak saya cerita kan, biasalah kita budak-budak dulu kadang-kadang balik 1 pagi, 2 pagi, macam tu kan. Bila mak saya duduk sorang-sorang kat rumah, kadang-kadang mak saya dengar je. Mak, saya panggil daripada luar. Tapi mak saya tahu itu bukan saya. Dia takkan buka pintu. Dia menyamat. Lepas tu mak saya telefon, ada kat mana? Saya kata saya dekat luar lah. Maknanya betul lah tekaan mak saya itu bukan saya. Sebab dia kata dia tak dengar pula bunyi motor ke apa ke masa tu kan. Tiba-tiba dengar orang kata saya panggil mak. Oh mak, macam tu. Apa ni?
Asalnya benda tu dia suka duduk situ sebab ada makanan kot. Dia tak payah nak pergi makan kata-kata. Itulah aku pun rasa macam tu juga sebab orang kata lagipun kawasan situ pun orang kata kotor jugalah sebab ada reban ayam, ada itik-itik apa semua. Yang tu hampa bela sendiri ke ataupun orang Tak, lain? memang tuan rumah punya. Tuan rumah Oh. punya sendiri belaan tu. Oh, macam Rasanya kan kata nampak makan telur ayam tu kan. Telur Ah. ayam tu lah kot dia nak jamu hak benda Mungkin dia lah, tu. mungkin lah. Habis tu bila kata kawan hampa cerita yang kata ada benda makan, hampa ada pergi tengok tak? Kot lah ada bekas kena makan. kita orang memang tak pergi. Tak berani. Memang tak berani. Aku memang tak berani sebab masa tu pun orang kata kita budak lagi. Bila dengar macam tu, aku pun tak adalah macam nak aku nak pergi tengok lah benda tu. Tak adalah berani nak pergi tengok benda tu. Aku memang tak pergi tengok. Sebab kawan aku lepas kejadian tu dia demam. Sebab dia terkejut sebab tak pernah lagi orang kata jadi dalam hidup dia macam tu. Itu first time jadi dalam hidup dia. So dia macam scary lah. Terus aku pelan lama macam kawan-kawan pun mula dah tak nak datang kat rumah tu apa semua. Faham? Mungkin kalau dia dapat kawan macam aku masa tu, memang aku je yang ulang balik rumah dia kot. Dia buat konten. Apa ni kan, yang masa kejadian yang kawan kena rasuk tu, masa tu pukul berapa? Masa tu dalam tengah hari juga. Tengah hari dia kena rasuk? Tengah hari. No, dahsyat binatang tu. Dia datang untuk cari baju tu je. Kunci cari baju tu je. Aku ingat ke kot lah petang maghrib ke malam. Sebab kita orang pun terkejut dia datang. Dia datang tiba-tiba cari baju. Kita orang kata baju apa? Kita orang pun tak tahu baju apa yang dia tinggal kat rumah tu. 2-3 kali dia naik tangga. Lala kali yang last tu. Kali ketiga dia naik, orang kata kali kedua dia naik tu. Tu dia jatuh, dia boom macam tu. Tu yang aku tanya tu. Bila dah dengar macam tu aku nak tunggu lagi. Aku dah tak ada ilmu nak baca apa-apa. Aku lari lah terus. Tak, aku mati-mati aku ingat macam maghrib ke apa ke rupanya tengah hari. Tak ada tengah hari. Dahsyat. Kejadian semua tengah hari. No, dahsyat. Lepas tu malam dia tak berapa nak ni sangat lah. Malam sebab kita orang malam tak banyak lepak dekat rumah. Semua aku je yang seorang-seorang kat rumah. Sebab tu yang kalau apa-apa macam aku cakap lah. Pernah satu hari juga kat rumah tu. Macam masa tu aku balik pukul 2-3 pagi lah. Tiba-tiba mata mak aku macam tu. Dia pandang tengok aku macam tu. Oh, dia jegir. Aku cakap, mak kenapa? Aku cakap, minta maaf lah orang balik lambat. Aku cakap macam tu. Kita ingat dia nak bambu kita balik lambat. Dia kata, masuk! Aku pun diam lah. Masuk apa semua, cuci kaki apa semua. Besok pagi tu dia baru cerita kat aku. Dia kata, mak bukan marah hang dia kata. Tapi mak marah benda yang kat belakang hang tu dia kata. No. Mak aku cakap, aku tak cakap lah mak aku ni ada something ke apa. Wallahualam. Aku tak tahu. Aku tak berani nak cakap apa-apalah pasal benda tu. Cuma dia boleh nampak benda tu. Dan dia juga pandailah sikit-sikit untuk ubat orang dan tahu sikit sebanyak macam tu lah. Bukanlah ubat macam open untuk berubat tu tak. Ada. Macam terkejut tergempak tu. Kena rasuk ke macam tu. Dia boleh lah ubat kan. Baca apa ayat-ayat Quran. Apa benda yang dia tahu itu saja. So bila dia nampak tu dia cerita macam tu lah. Dia kata benda tu tertenggik atas pokok depan rumah aku tu ada pokok apa tu? Aduh, buah rambutan. Oh, pokok rambutan. Yang hidup segan mati tak mau. Ya, dia bertenggik atas pokok tu. Pokok tu kecil je, tak besar. So, bila macam tu je lah kerjaan kalau malam kalau dekat rumah lah. Aku masa tu, aku tak buat lagi YouTube, tak buat konten. Kalau tak, aku rasa dia bukan panggil orang berubat, dia panggil aku. Tapi orang kata, macam-macam kejadian yang berlaku dekat rumah tu, masa aku duduk kat rumah tu dan ada juga berlaku dekat luar. Dekat luar? Ya. Dekat luar? Ya, dekat luar. Aku duduk kat rumah tu dan berlaku benda tu kat luar. Aku tengok sekarang ni video dah nak dekat setengah jam. So, aku nak tahu, hampa nak dengar cerita ke tak? Hampa nak dengar tak sambungan tu? Kalau kata hampa nak dengar sambungan, hampa komen dekat bawah. Sebab aku malas nak sambung panjang-panjang. Saya kalau sambung panjang-panjang, dia jadi forum perdana. So aku rasa aku nak end sampai sini je dulu. Okay? So, hampa yang mana
suka dengar cerita seram ni lah kan, hampa boleh komen dekat bawah, bagilah kata-kata semangat ke apa, hampa share lah dekat tok hampa, mak menakan hampa, semualah suruh depa datang tengok video aku. Sebab apa, aku baru nak start balik untuk buat YouTube ni, aku baru nak dapat orang kata semangat apa semua balik, aku baru lepas sihat daripada sakit-sakit ni lah. Okay, berkenaan dengan aku, kenapa aku lama tak buat video apa semua, tengoklah, aku berat lagi untuk nak cerita dekat aku punya tempat sendiri, tapi mungkin lepas-lepas ni aku cerita, aku pun tak tahu lah. Cumanya aku nak minta tolong dengan apa, doa yang baik-baik untuk kami. Kami dekat sini bukan kata nak cerita, nak seronok-seronok, nak bagi takut hampa ke apa, tak. Ini kami cerita pengalaman kami, and anggap saja benda ni satu hiburan. Okay, senang cerita, nak percaya, tak mau percaya sudah. Betul. Sebab apa, anggap je hampa tengok kami macam hampa duk tengok filem dekat wayang ke apa, anggap je macam tu. Betul. Alright? Apa-apa pun, terima kasih banyak-banyak sebab hampa dah tengok sampai akhir ni. Kita jumpa lagi in the next video. Okay, bye hampa. Assalamualaikum.